Encik Farhan, saya rasa boleh kot kalau Encik Farhan temankan saya kejap. Boleh tak? Boleh. Apa salahnya? terbaru ditonton. 거기니 가옥에서 도망쳤습니다. 여기너 대란 말인가? 저기 밥 좀 주시오. 아저씨, 돈은 있어요? 별일 없겠죠, 그쵸? 어머님 없이 이 식당 혼자 할 수 있겠어요? 내가 기억하는 음식의 향과 온기. 나랑 합시다. 나랑 손잡고 같이 해보자고. 재료부터 도구까지 시작부터 끝까지 나의 완벽한 통제 아래 한 그릇의 백반이 완성되고. Muat turun dan layan tonton sekarang. Semua favorit anda di sini. Ini hasil bumi orang Melayu. Kenapa Belanda nak jaga? Tembak! Dengar cerita dah 999 orang yang kena sembelih. Kau nak jadi bangsa yang ke-1000 kau. Pulangkan ini kepada isteri ku, Kuping. Kamilah 6 jelaka. Keluarga yang dianggap pelindung menjadi neraka yang membakar jiwa. Ibu dah tak boleh handle Mia lah. Tak boleh lah, Bu. An busy sangat. Dengan bayang-bayang dosa yang terus mengekori. Rumah tu sepatutnya lindung aku, tapi itulah tempat neraka jahanam aku. Keluarga itu, Jumaat hingga Ahad 9 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Bagi aku rasa sikap aku bayar balik semua kerja-kerja ambil budak tu. Keluarga itu, Jumaat hingga Ahad 9 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti ke negara kita ni dah semakin serius. Ini tidak boleh dibiarkan. Kau faham kan kita dah bercerai kan sekarang ni? Kita kena cari mereka yang terlepas tu. Polis Peronda setiap Jumaat 10 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Bersama kita menghidupkan tradisi, mengangkat seni dan menyingkap kisah luar biasa yang menyentuh jiwa. Sepanjang 30 tahun ni, jalanan saya sangat indah. Saya tidak perlu lagi bersaing dengan anak-anak muda. Saya lebih kepada memberi semula kepada masyarakat. Saya nak buat 7 climb. Orang yang tak tahu kita nak pergi Everest, dia akan beranggapan benda tu memang mustahil dibuat lah kan. Yang penting diri kita. There is nothing in this world yang impossible. Cari kunci anak ni sampai dapat. Jah? 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 Mana pula budak ni? Ish, takkanlah. Kita ustaz lah. Habis tu kalau ustaz, dia tak ada nafsu. Itu laki lah. Dia rasa kan, dia syok kat awak tu. Encik Farhan, kalau tak cakap yang bukan-bukan tak boleh ke? Jomlah, Nek. Saya kenakan awak dengan ayah saya. Okey. Meriah satu kampung pop, pop, pop. Kita kasih Rio sampai besok. Kasih pop, pop, raya pop, pop. Raikan sambutan ulang tahun ke-9 Wow Shop dengan promosi dan penjimatan paling hebat kepada pelanggan setia kami.
Dapatkan ganjaran luar biasa. Voucher diskaun dari RM9 sehingga RM20. Nikmati wow cashback sehingga 9%. Penghantaran percuma dan banyak lagi. Saksikan kemeriahan 9 Anniversary Wow Shop bermula 7 April ini. Jom shopping 9 Anniversary di Wow Shop. Aku bekerja dengan company. Company nak aku jaga kampung ni. Selamat datang ke Kampung Ketayang. Ada hukum batas. Awak ni perikal ke? Dialah satu-satunya harapan kita sekarang. Company akan ambil alih perniagaan biji timah. Dia nak suruh kami semua lawan askar Belanda ke? Bukan askar Belanda, tapi 6 Jilatu. Cerita pilihan Syawal ini, jahitan kasih yang tersimpan dalam gerubuk raya. Kerangka tulang itu adalah milik Fatihah. Anyaman rindu ketupat terakhir. Balik cepat sikit. Mari kita menanyam ketupat sama-sama. Hanyut dalam kesibukan sehingga alpa akan Syawal yang kuinginkan. Hello Wan, nak apa lagi ni? Inilah kad-kad yang awak bagi saya dulu tu. Di Cerita Pilihan TV3 setiap Sabtu 2 petang dan stream sekarang melalui Tonton. Top 5 Carta Muzik 40 minggu ini. Kahwin dengan anak I dan carikan calon isteri untuk anak I. Ikatan yang katanya hanya sementara. Abang beritahu Mama kan? Itu apa? Abang beritahu Mama yang kita duduk asing. Tapi saat hati mula berbicara, mungkinkah ada rasa yang tak disangka? Saya tak sangka pula yang awak sayang dengan saya. Apa sayang-sayang? Ke awak nak saya cakap guna cara lain? Calon isteri buat suami, Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Obesiti bukan sekadar isu penampilan. Masa tidur tu, laluan pernafasan sempit. Jadi menyebabkan oksigen rendah dan boleh kadang-kadang boleh menyebabkan kematian. Malah, ia membuka pintu kepada pelbagai penyakit. Saya problem tulang belakang, problem lutut. So, saya terpaksa turunkan berat badan saya sebab saya pernah lumpuh dulu 3 bulan. Obesiti, gaya hidup atau genetik. Kami bincangkan dalam Hello Doktor, Ahad 5.30 petang di TV3 dan stream juga melalui Tonton. Anak ni sampai dapat. Andai kosong bicara hati, mengapa aku masih di sini menanti hadirmu bak mimpi. Dia tak ada info pakcik. Apa tadi? Tolong jual apam. Ini memang nak minta lagi kat tempat ni. Badan ke? Laju-laju macam unit 5G ni. Fatah nak pergi mana? Saya lari untuk sucikan jiwa. Korang buka cerita baru dulu ya. Saya dah lambat ni. Saya pergi dulu. Sucikan jiwa? Mulakan cerita baru dengan penuh kebaikan. Itulah sucikan jiwa. Muzik dari pop-pop ditonton. Pop-pop. Pop. Tahun ni kita mesti buat hidangan yang luar biasa tau. Ini tetamu teringat sampai dari tahun depan. Ini masakan luar biasa ni. Sedapnya. Kalau kita sama-sama, tak ada siapa berani hadap kita.
aku, Gas. Haris suruh aku apa? Aku tengah cek girl baru ni. Dan aku tahu siapa. Siapa? Aunty rasa kalau aunty pujuk mak nak tak? Dokumen tak guna tu. Aku dah bakar. Kenapa mak buat macam tu? Berapa ni bang? 5,000. 5,000? Repeat apa ni, Akil? Aku nak pakai lah isi tu. Aku pun nak hidup macam orang lain juga. Jadi kau nak lari daripada aku tak? Dari rahim yang sama, Isnin hingga Khamis, 10 malam. Di Samarinda TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Tanyalah Ustaz minggu ini, Isnin, sunnah berziarah. Selasa, anugerah yang memanfaatkan. Khamis, niat kerana Allah Ta'ala. Jumaat, ujian atau azab. Ahad, kasih tanpa syarat. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru di TV3 dan TV9, stream juga melalui Tonton. Saat takbir bergema, ada yang patah remuk hatinya. Lepaskan aku tak salah! Kamu kaya! Kita nak puasa raya ayah dengan kita. Ada yang rasa nak patah balik. Rasa sedang pujuk ni. Dan ada yang tak nak patah hati lagi. Aku dah jatuh cinta dengan awet ni. Kau plan nak pusing satu taman ni nak cari awet tu tak? Indahkan memori Syawal di Cerita Ahad TV3 dan stream juga melalui Tonton. Sedih lah. Tak pernah anak jadi macam tu. Sebab anak-anak semua ni semua yang normal. Anak ketiga dapat anak yang istimewa. Nak tak nak, kita terima lah. Mungkin ini ada kesilapan kita yang di masa lalu. Mungkin kita boleh tebus balik dengan macam ni. Keadaan ideal. Cari kunci anak ni sampai dapat. Hei Farid, jangan macam tu. Makan. Good morning. Boleh ke, Bang? Ti, kenapa biarkan Farah makan